Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Hari ni carry live kawan-kawan. Kawan-kawan nampak kerusi macam ni. Kawan-kawan dah tahu kan Kak Nur kat mana? Kak Nur ada di hotel. Kita healing-healing hujung minggu lah. Okay. Kak Nur dengan suami je. Biasalah bila dah berumur macam ni kan, kita healing-healing. Suami Kak Nur Kak Nur dengan suami spend masa lah hujung minggu. Kadang-kadang dia sibuk dengan kerja dia, Kak Nur pun sibuk dengan tugas Kak Nur kat rumah kan. Jadi bila hujung minggu ni ada masa, ada sedikit peluang dan ruang, kami akan spend masa. Macam tu lah. Bila dah berumur ni, kita dah tak ada benda dah kita nak cari. Okay. Rasanya hotel ni Kak Nur ada je kongsi dengan kawan-kawan dulu kan. Sebab hotel yang sama di Kelang. Kita santai-santai lah. Kalau ada rezeki, mungkin kami akan jemput cucu dengan anak yang adalah. Sebabnya yang lain memang tak. Yang anak nombor 2 tu memang dia jenis tak suka nak berjalan. Lepas tu yang lain, satu di KL kan, kat UM. Jadi 2 lagi di asrama. Kebetulan besok dia outing, abang dia yang akan handle. Sebab Kak Nur besok baru balik lah, agak petang sedikit. Nanti petang tu baru kami hantar. Kita itulah. Macam itulah kawan-kawan, bila dah tua ni, kita spend masa dengan pasangan lah. Okay, sebab masa muda dulu Kak Nur handle dengan anak 5 orang, nak hantar pergi sekolah, pergi semua. Kita takkan terfikir nak ke mana-mana pun. Sebabnya kita tugas kita banyak kan. Bila dah di hujung usia ni, kita pun tak tahu berapa lama yang kita ada. Jadi kita cubalah spend masa yang boleh. Okay, bagi orang yang anak kecil-kecil, dia takkan dapat nak buat macam tu. Kadang-kadang buat juga, tapi tak macam sekarang lah. Bila macam sekarang ni, kita lebih macam ada masa lagi. Gitu. Sebab dulu kita fokus dekat anak. Macam kalau suami pergi apa-apa pun, Kak Nur tak boleh nak ikut. Sebab tahu je lah kan, Kak Nur makan kacang bijak kan kawan. Kacang bijak, orang kata kacang pandai kan. Bismillah. Kak Nur baru lepas makan makan sarapan pagi tadi. Dalam pukul 7 macam tu. Sekarang relax kat bilik. Santai-santai sekejap, baring-baring. Syukurnya Kak Nur dah ada video untuk hari ni dan esok. Sebab esok tengah hari baru Kak Nur check out. Jadi kita hari ni santai-santai lah. Sampai pada waktu yang kita rasa sesuai, kita spend masa untuk pasangan kita. Sebab kita tak tahu waktu yang kita ada. Jadi bila dah berumur, Kak Nur sendiri dah 54, sama dengan suami. Jadi masa tu kami rasa kami perlu untuk kami. Macam itulah. Spend masa yang boleh kita pergi berdua. Pergi yang bajet-bajet kan, untuk kita healing. Kak Nur ni bukan jenis yang suka sangat ke mall. Kadang semalam pun pergi mall tu untuk cari makan. Kak Nur memang bukan jenis yang shopping beria-ria. Kalau pergi tu atas satu tujuan, macam tu saja. Kalau ada rezeki, Kak Nur lah. Tapi untuk beria shopping tu taklah. Sekarang shopping online pun senang kan. Nak fikir kat luar sesak semua, beli kat online je lah. Kita lebih suka healing orang tua. Ini kalau hotel ni, sebelah Kak Nur ni, kalau dulu Kak Nur berdepan dengan kebun tau. Sekarang ni Kak Nur berdepan dengan kolam mandi. Ini kalau dapat kat cucu Kak Nur ni, dia yang paling happy sekali kan. Tapi hari ni tak tahulah pukul berapa dia orang sampai.
Kalau ada rezeki diorang sampailah. Sebab menantu Kak Noh kerja kalau hari Sabtu. Jadi anak-anak tu, cucu-cucu Kak Noh tu dijaga oleh ayah dia lah. Sebab ayah dia hanya kerja Senin sampai Jumaat. Sabtu Ahad tu dia memang rehat lah. Kecuali dia ada buat overtime ataupun part time Grab. Macam tu lah. Zaman sekarang ni semua macam tu kawan-kawan. Dia tak boleh nak harap yang ada je. Tapi kadang Kak Noh fikir juga, Kak Noh kata jangan terlalu push sangat badan. Sekarang ni ramai yang orang kata yang meninggal mengejut kan. Jadi kita jaga kesihatan dah. Duit ya betul rezeki. Tapi kita kena fikir juga kesihatan kita. Itulah kawan-kawan, healing Kak Noh. Kak Noh duduk bawah ni sebab Kak Noh punya tripod ni tak tinggi. Tripod Kak Noh tinggi hari tu, tak tahu ke mana Kak Noh tinggal ke mana tak tahu. Begitulah dia tua ni kan. Tapi bila ni Kak Noh duduk kat bawah, healing tengok kolam kat bawah tu. Begitulah cara healing Kak Noh untuk santai-santai di hujung minggu. Tu kawan-kawan, kolam renang. Kolam renang kat tingkat 3 kawan. Kak Noh kat tingkat 13. Tu kolam renang. Ni pemandangan dia. Nampak? Ni daerah Kelang ya kawan, sebahagiannya. Macam ni lah kawan-kawan. Ni pemandangan bilik Kak Noh lah. Bersepah-sepah sikit kan kawan. Maklumlah kita dah tidur kan. Macam ni lah. Dia kata dua asing kan. Macam ni lah. Jadi macam tu lah kawan-kawan. Itulah tadi pemandangan. Kak Noh lebih suka macam ni. Duduk kan, tengok kat bawah. Ini kita santai. Kita, orang kata refresh. Kita bila bercuti ni, kadang-kadang kita refresh. Bila sampai ada idea masak macam ni, kita buat macam ni. Macam tu lah. Video channel kedua ni, kan susah kita nak ambil macam Kak Noh nak ambil makan tengah hari apa. Nak ambil video segan. Sebab walaupun diorang tahu Kak Noh ni content creator tapi tak selesa lah kawan-kawan. Kadang-kadang kita risau juga sebab orang jadi macam tak selesa kan. Bukan semua orang boleh berdepan dengan apa yang kita buat. Okay, baru kau nak perasan Kak Noh punya gigi ni taringnya makin Okey kawan-kawan, itu saja video Kak Noh hari ni. Video santai-santai di hujung minggu. Okey, bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu kawan-kawan.